Tengok, dia baru letak. Sekarang ni, ini kereta Singapura mari. Singapura punya. Tengok taktik dia, dia buka bonet supaya orang tak tahu. Okey. Sekarang ni, ini BHP air tawar. Tengok. Bila saya datang tegur, baru dia mau letak itu ni. Baru dia mau letak itu pump. Ni tengok. Ini orang kerja stesen minyak tapi dia buat-buat tak tahu. Ni tengok. Sekarang you mau cerita macam mana? You sendiri tahu ini Singapura punya kenderaan. Kenapa you ambil 95? Ha? Mustahil you tak tahu. So apa tujuan you buka bonet? Tengok itu taktik dia. Dia tak nak orang belakang nampak dia punya Singapore plate number. Bukan, bang. Sorry saya tak tahu, betul saya tak tahu. Boleh kasih minta maaf tak? No, bukan minta maaf pada saya. Ini undang-undang. Saya tak tahu. Saya baru. Kalau stesen minyak ni benarkan, you tak salah, you cuba. Tak apa, ini salah. Ini stesen minyak salah. Kenapa dia benarkan? Mungkin saya buka ini saya tak tahu. Saya suruh dia tambah. You buka bonet supaya orang tak nampak you punya nombor plate. Ha. Kita terbang dulu. Saya sudah lama tak balik sini. Sekarang ni macam mana? Satu tahu mana. Bukan saya sebab saya tengok undang-undang salah, saya tegur lah. Ha. Macam mana? You tahu you patut beli apa? You tahu you patut beli minyak mana? Saya tak tahu, saya cuma mari tambah, saya suruh dia tambah. Mana satu mau tambah siapa? Kenapa?